Kalau orang luar dari Temerloh datang sini, nak cari apa? Nak cari ikan patin tempoyak lah ya dah. Okey, mari saya nak tunjukkan pot gulai patin tempoyak cita rasa ori Temerloh. Tengok tu, gerbang patin Temerloh. Selamat datang ke kampung Bangau Tanjung. Sebab apa Bangau Tanjung? Sebab di kampung ini terletak kedai-kedai gulai patin tersohor di Temerloh. Ada 10 kedai gulai patin di kampung ni. Ada 7 buah gerai jual ikan patin sangkar yang hidup punya di kampung ni. Nah, mari saya nak tunjuk sebuah kedai gulai patin dan pais patin yang cita rasanya ori Temerloh. Mantap. Ni dia tak jauh pun, 3 kilometer je dari bandar Temerloh. Dari tol exit tol Temerloh 6 kilometer lebih kurang. Kedainya pun tepi jalan aja. Ini dia patin dan pais tempoyak Khalid. Wow, sampai-sampai je terus terhidu aroma patin Sungai Pahang yang menyelera begitu membuka selera. Sudah tentulah semerbak bau masakan gulai patin tempoyak ori Temerloh. Apa lagi, kami pun tak sabar-sabar mencuba patin dan kuah sengaja kami minta berasingan supaya senang nak menghirup. Baru puas. Sempat lagi Rodon ni ambil gambar, katanya nak hantar ke Rodon yang di luar Temerloh supaya gecor, kata dia. Okey, kita kayuh lah. Memang padu lah. Nak kata apa lagi? Dia ada kata secantik bahasa. Patutlah tiap-tiap ujung minggu berbondong-bondong, terutama dari Lembah Kelang, peminat-peminat gulai patin tempoyak ke Temerloh. Harga, jangan susah hatilah. Harga mampu makan punyalah. Gulai patin RM20 seketul. Pais patin RM22. Sempat juga bersembang dengan owner kedai, itu Khalid sendiri. Tanya dia apa rahsia cita rasa patin tempoyak masakannya. Kata dia, beliau menggunakan resipi turun-temurun. Sebab tu rasanya tidak berubah-ubah. Kedua, dia gunakan ikan yang fresh dari Sangkar Bangau. Tu dia pellet yang berkualiti tinggi. Yang ketiga, bahan campurannya segar-segar dan terpilih. Dan keempat, masak dengan rasa kasih sayang, katanya sambil tergelak. Amanlah kita nerai weh. Dan jangan lupa jumpa Khalid patin tempoyak di Bazar Ramadan bulan puasa nanti di Lurah Semantan. Ya.